Azim Muhammad Azim lagi duduk ni kau ada dulu nama kau ni kau ada lagi apa apa dia buat? Apa dia buat? Yang dia kata dia bagi agak tunggu saya pulang lepas dia yang boleh terus dia bagi nombor Instagram dia saya rasa dia tak tahu dah saya kena dia dia solve sekarang dia tinggal bawah ada dapat waktu dia boleh dulu saya faham
Abah dengan Ustaz lah. Saya berdua. Wakil. Tak ada apa-apa orang lain. Dalam majlis akad nikah yang akan dinikahkan oleh juru nikah kita Ustaz Ahmad Najam, Pegawai Al-Ehwal Agama Islam Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Semoga majlis ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini saya serahkan kepada Ustaz untuk acara akad nikah. Gambar ni paling nak berhenti. Lama tu tekat sebab simpang Ramadan tak tekat lama kan. Okey, baik, saya diamanahkan oleh sahabat saya untuk menggantikan menikahkan Rafiq pada petang ini. Saya minta maaf lewat daripada Terah pada program ini. Jadi saya tinggal kat situ dan dapat minta tolong, minta tolong. Asalnya Ustaz Zurain yang nikahkan, dia imam Masjid Kami Jaya. Jadi saya kebetulan saya ada lesen nak nikahkan orang, jadi saya kata okey boleh lah untuk ganti sebab dia balik kampung, dia tak sampai lagi, jadi saya gantikan. Yang pentingnya wali ada. Jadi kalau wali ada senang kerja lah. Kalau wali tak ada dia kadang-kadang susah sebab contoh pernah berlaku wali sakit kat rumah, kita kena pergi rumah lah ambil tangan wali. Tak ada tangan kita kena cop jari. Itulah tanggungjawab wali. Maka mana-mana anak-anak perempuan jangan sekali membelakangkan wali. Walaupun wali sekali macam mana pun, sampai kita terpaksa video call, kita video call. Nak pastikan memang wali terwujud. Kan? Ayah tu penting, sangat penting. Siapa-siapa bercerai kenapa pun tetap mencari wali ayah dia untuk dia menikah. Anak perempuan lah, terutama anak perempuan. Supaya jangan pandai-pandai anak perempuan pergi mahkamah nak gunakan wali hakim, sedangkan ayah dia ada. Ada kes yang guna abang, ayah ada, maka perkahwinan tu akan dipisahkan oleh mahkamah. Bila satu hari nanti orang tahu ayahnya ada, makanya perkahwinan tu tak sah dari segi hukum syarak. Walaupun ada anak 2-3 orang, mahkamah akan pisahkan perkahwinan itu. Maka anak itu dinamakan anak syubhat. Okay, itu kesan. Sebab tu saya yakin Rafiq dengan Azwan ni mungkin ada termumpak jais bukan payahnya jais kan, masih si orang kan semua betul lah nak isi itulah ini betul imam lebih kan itu imam penahnya tunggu saya esok macam mana penah yang kita dengar. Tapi itu prosedur tu nak pastikan hukum syaraknya betul, sebab ramai yang menipu sekarang. Sebab tu wali memang kena ada dalam majlis, tak ada kita akan cari ada kat mana, ada kat Kota Baru, video call sekarang kita nak tengok betul ke ada wali. Kita tak boleh main-main sebab kita tak nak kesan kemudian nanti pasangan tu dipisahkan oleh mahkamah sebab perkara tak sah. Sebab dulu ramai yang menipu. Sebab tu kawan-kawan saya ramai yang kena pecat sebagai nikah sebab tak berhati-hati dengan moral.
Tak cek betul-betul orang. Bila tak cek orang sampai kat pejabat, ada orang dia bercek, tiba-tiba perkahwinan tak sah, kena pecat lah. Kerana tidak berhati-hati ketika merasahkan orang. Itu pesan kepada jurukah, sebab dia boleh memberi pesan kepada pasangan tu juga. Kalau ada anak sekarang 2 tahun, ada anak lagi meninggal, nak sabitkan anak. Okay? So saya tak nak pandai-pandaikan. Saya ni kawan-kawan tak pernah panjang, kan? Burak di 3 jam pun tak pernah. Saya kuliah dia panjang. Saya tak nak tanya-tanya. Sebab masa saya kahwin dulu orang Tok Imam tanya saya berpeluh saya. Masa saya kahwin orang faham kan. Berpeluh saya. Kalau ikut dah sekarang jadi tu nikah, macam nak balas dendam. Kat pengantin kan, tanya kau-kau, tapi saya tak nak tanya. Bagi saya pengantin dah kusuk kahwin kan. Dah cukup dah tu. Kan? Bagi saya straight to the point. Bagi kutuan nikah sikit, nak pesan sikit, kemudian tu kita mulakan akad nikah. Ni dah lama tunggu ni kan. Jadi tak perlulah panjang-panjang, kita dah nak petang. Jadi saya nak pesan kepada Rafiq dengan Hazwan. Satu pesanan, dua pesanan. Pesanan yang pertama, saya nak bagi tahu bahawa di mahkamah syariah sekarang, bukan saya nak takut-takutkan, nak cerita realiti. Kes mahkamah sekarang, kes di mahkamah sangat banyak. Kawan saya hakim mahkamah nak cuti susah. Ketua hakim tak bagi. Sebab bila hakim cuti, hari ni dia uruskan 5 kes contohnya. Dia cuti 3 hari, 5 kali 3, 15 kes menunggu untuk tunggakan. Banyak kes. Dia sama kes rumah tangga. Zaman-zaman abang-abang kita ni, otak-otak ni yang umur 70, umur 60, nak jejak mahkamah segan. Segan. Tapi anak muda sekarang, mahkamah macam tempat biasa. Yang biasa. Cuba pergi mahkamah syariah. Mana kita jumpa orang tua? Adalah orang tua teman anak dia. Tapi tak ada kita jumpa, pakcik mana pakcik? Nak cerai. Jarang kita jumpa, jarang sangat. Yang pergi adalah orang-orang muda. Yang setahun, 2 tahun kahwin, 3-4 tahun ada anak seorang orang. Itu yang akan pergi mahkamah. Alasannya tidak sesuai. Alasannya tidak sepahaman. Jadi saya nak pesan ke Rafiq dengan Azwani, cabaran rumah tangga sangat banyak. Hari ni kamu nikah, lepas tu terus Allah bagi ujian. Allah akan uji terus. Ini tak besar dari saya. Saya dah kahwin 26 tahun. Saya tahulah macam mana ujian. Ni abang saya ni otak-otak ni. Allah uji semua. Siap je kita akan nikah, Allah akan uji. Kadang-kadang Wani mengajuk sikit je kan. Sikit je mengajuk 2 hari tak balik. Contoh kan, kamu ada masalah, sekejap Allah uji sekejap. Sebab tu sabar tu kunci paling hebat kepada orang lelaki. Kerana isteri yang main yang cerita bang kan. Kayak bini kan bang. Kan? Jauh sebab belakang. Kan? Isteri suami ni sama ya. Kalau kita lebih-lebih nak mana? Kita Rafiq nak lebih-lebih nak kita tengok hebat kita sampai nak mana salah tak semua juga. Balik rumah tu juga. Kan? Jadi saya nak pesan kepada Rafiq, pada hari ni kamu ambil Azwani daripada ayah dia. Bukan senang ayah nak jaga Wani ni. Takkan masa kecil kan, bukan senang nak jaga. Mak dia mana mak Wani kan? Mana mak Wani? Tu, yang duduk kursi dulu. Saya senyum tu kan? Yang belakang nenek tu. Ya. Bukan senang nak jaga Wani, susah jaga Wani. Ada pada lain. Tiba-tiba pada hari ni, kamu ambil Wani dalam keadaan ayah mak dia jaga lah. Dah elok lah, dah sihat lah. Kan, sihat, ambil dia elok, jaga dia. Cuma kamu menyambung saja daripada ayah mak dia untuk ambil Wani sampai bila? 4 tahun, 5 tahun. Sampai akhir hayat kamu jaga dia. Ya? Kalau kita kahwin dia budak-budak kecil, penat kita jaga. Kan? Kamu ambil Wani, sekarang sihat. Kan? Jadi saya nak nasihatkan Rafiq, tolong jaga. Ni abang setuju dengan pesanan saya bang. Tolong jaga Wani dengan baik sampai akhir hayat. Hari ni saya wakil ayah ni. Ya? Ayah mewakili saya. Saya cakap kat Rafiq, semua saksi, tolong jaga Wani dengan baik sampai akhir hayat. Boleh ambil? Jadi ya, itu untuk Rafiq. Untuk Wani, saya pesan dulu di sana. Ya? Jadi isteri Wani, lepas ni kamu tak kacau mak kamu dah. Bermula tadi kamu kacau mak lagi, kacau ayah itu ayah tak cukup, mak. Kamu akan sebut mak ayah Wani. Lepas ni kamu takkan sebut dah mak ayah dah. Kamu akan sebut suami kamu. Kan dia punya hubungan tu kan.
dia hamil kat situ bukan masalah hamil apa, hamil maksud dari segi kamu tak akan kacau kamu, tak akan kacau yang kamu akan dijaga dia seorang lelaki yang bernama suami. Selama bersama ni Nabi dah bagi tahu pada umat dia dah, terutama orang perempuan. Hebat dalam mana pun kamu semayang, wani dan orang perempuan yang kat belakang, berzikir beribu kali sekalipun, ada masalah dengan suami je, kata orang Terengganu jeng. Orang Terengganu jeng. Tak ke mana? Tak ke mana. Jadi saya minta wani susah payah mak bela wani, ayah bela wani, kan? Saya yakin mak pun faham. Tugas wani hanya taat kepada perintah suami Rafiq, kan? Dengan satu syarat. Nabi beritahu. Dengan satu syarat. Syaratnya sebagaimana arahan Rafiq tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, wajib. Tapi kalau Rafiq kata, contohlah wani buka tudung ni, saya tak suka tudung, itu bercanggah dengan Allah, tak wajib taat kat dia. Apa yang kan? So, wani nak masuk syurga sangat mudah. Just ikut je, follow je apa yang suami sampai arahkan. Itu orang perempuan. Jadi sebab tu orang perempuan kalau tak sembahyang banyak pun, sembahyang sunat tak banyak pun, zikir tak banyak pun, baca Quran tak banyak pun, tapi dia punya servis dia kat suami TikTok, syurga dia. Bukan maksud saya macam tu tak, malah nak sembahyang tak, bukan macam tu. Sembahyang wajib tetap wajib, kan? Isteri sembahyang sunat tak sempat sebab sibuk layan suami. Nak baca Quran tak sempat sebab sibuk layan suami. Baca tapi tak sempat nak khatamkan. Syurga dah. Kan? Kadang-kadang orang perempuan dia pandang, ustaz, pandang kecil je. Sebab tu Nabi kata, kalau bolehlah manusia boleh sembah manusia, aku nak perintahkan isteri menyembah suami. Dia punya level. Dia punya level, Jadi wani, hari ni kamu akan bersama dengan suami kamu. Kamu tak kacau dengan mak kamu dan ayah kamu. Yang lepas ni kamu akan terasa rezeki, kan? RM2,300 Ini ya. kita testing ni. Muhammad Rafiq Rasul, aku nikahkan dikau dengan orang Wani binti Muhammad Azmi yang telah berwakili ayahnya kepada aku dengan mas kahwinnya RM2,300 tunai. Aku nikahkan dengan mas kahwinnya Apa tu? Ada pengalaman je. Tepat elok ya. Mana saksi pertama, saksi kedua dah? Ya, dengar Okey, dah. Ya. Sama-sama kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa kita yang lepas, mudah-mudahan kami jadi nanti yang bersih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Selawat pada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dengan Rafiq mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Nanti saksi lagi ke betul ni? Betul boleh Kalau saksi kata sah, sah. Dia kata tak sah, kita ulang. Ni kamera semua ada kan? Kalau 3-4 kali, edit balik sekali. Ya, cuba dia lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rafiq Rasul, aku nikahkan engkau dengan Nur Hazwani binti Muhammad Azmi yang telah berwali ayahnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM2,300 tunai. Aku terima nikah Nur Hazwani binti Muhammad Azmi dengan mas kahwinnya RM2,300 tunai. Sah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afiyatan hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka berkatilah kehidupan Muhammad Rafiq Rasul dengan istrinya Nur Hazwani binti Muhammad Azmi. Engkau berkatilah rezeki mereka berdua ya Allah, dan Engkau berkatilah kebahagiaan perkahwinan mereka berdua sehingga ke akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lepas taklid tuan bagi waktu benar. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Hazwani binti Muhammad Azmi selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak khul. Kamu baru nikah. Talak khul je. Ustaz. Kamu baru nikah, kamu dah sebut talak. Macam mana tu? Ini dia panggil lepas taklid. Kalau kamu buat, kalau tak buat tak jadi. Kamu tinggalkan Azwani 4 bulan hijrah berturut-turut. Contohlah Azwani dia kata nak pergi mancing ni. Tak balik-balik, 6 bulan tak balik-balik. Kan contoh tak pergi mancing. Jadi bila tak balik lebih 4 bulan berturut-turut, kamu pergi mahkamah. Mahkamah boleh pisahkan kamu berdua dengan sebab dia melanggar taklid yang dibacakan. Kalau kamu pergi mahkamah, kalau menangis kat rumah tak ada apa. Dia kena pergi mahkamah. Kuasa hakim memutuskan. Betul orang perempuan mana lelaki yang tinggal lebih 4 bulan tanpa apa-apa berita, dia boleh pergi mahkamah untuk mahkamah buat keputusan terhadap suami yang melanggar taklid yang dibacakan. Kalau tinggal balik ayah tak tahu. Yang saya juga faham ya? Katanya suami mana Zuri Rafiq dengan Azwani ini sejak dimasukkan setelah 2 minggu. Kami juga kau debat agama tanya dahsyat atau belum sejak nikah asal. Kalau dahsyat dia ambil, tapi kena ambil dulu datang dulu. Kalau datang tuan dia bagi sama. Ada yang dua saling nak suami dengan saya. Lepas ini akan macam ini.
Maintain maintain. Okey, pandai shadow. Okey, next. Okey, boleh hadap badan. Hadap. Okey, ready. One more time, maintain. Itu solat. Rumah mana? Oh, rumah solat. Ah. Adik, tengok isi dia. Apa dia? Tak boleh ambil kursi kan?